Seorang wanita warga Indonesia mendakwa dirinya diperdaya rakan senegara sendiri, apabila ditawarkan pekerjaan sebagai pelayan restoran tetapi akhirnya dipaksa bekerja sebagai tukang urut di Seri Kembangan, Selangor. Wanita berusia 25 tahun yang hanya mahu dikenali sebagai Cia itu berasal dari Medan. Dia menceritakan, ketika mula datang ke Malaysia pada tahun 2020, seorang rakannya menawarkan kerja sebagai pelayan restoran di Kuala Lumpur. Namun, sebaik tiba, dia dibawa ke sebuah pusat urut. Menurut Cia, dia tidak mampu menolak kerana terdesak menanggung hutang serta kos rawatan ibunya yang menghidap penyakit jantung. Kisahnya terbongkar ketika operasi penguatkuasaan imigresen di beberapa pusat urut pada Sabtu lalu. Dalam operasi itu, Cia adalah antara 86 pendatang asing tanpa izin yang ditahan. Operasi serentak di sekitar Lembah Kelang melibatkan 72 pegawai imigresen dari Ibu Pejabat Putrajaya. Secara keseluruhan, seramai 146 individu diperiksa, termasuk 60 warga asing dan 86 warga tempatan. Daripada jumlah itu, 86 parti ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen. Turut ditahan, 3 lelaki warga tempatan yang dipercayai penjaga premis, serta seorang wanita warga Vietnam yang bertindak sebagai kapten. Pengarah bahagian penguatkuasaan JIM, Basri Uthman, berkata ada individu cuba melarikan diri ketika operasi dijalankan. Malah, ada yang enggan membuka pintu dan bersembunyi di bawah katil. Kesemua parti yang ditahan, berusia antara 21 hingga 31 tahun, dibawa ke Depot Tahanan Imigresen KLIA dan Bukit Jalil untuk siasatan lanjut. Selain itu, 19 saman turut dikeluarkan kepada pelanggan warga tempatan yang berada di premis terbabit. Isu ini sekali lagi membuka persoalan tentang sindiket pekerjaan palsu yang menjadikan pekerja migran sebagai mangsa. Ramai datang dengan harapan mengubah hidup, tetapi akhirnya terjebak dalam kegiatan tidak bermoral, akibat tekanan kewangan dan tipu daya rakan atau ejen. Apa pandangan anda? Adakah langkah penguatkuasaan semata-mata sudah cukup, atau perlu ada pendekatan lebih menyeluruh untuk membanteras eksploitasi pekerja asing? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa tekan butang langgan dan aktifkan loceng notifikasi, supaya anda tidak ketinggalan dengan laporan terkini daripada kami.